Assalamualaikum. Hello kawan. Balik lagi kita di channel Mudah Saja. Apa khabar semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Hari ni 31 Mei 2026. Kita nak balik kampung sempena cuti hari Wesak dengan Perputeraan Agong. Hari ni hari Ahad. Yang cuti tu Isnin dengan Selasa. Hari tu hari raya Aidiladha, kita tak balik. Sebab kita nak balik yang ni lah. Kita balik dua kereta ni. Satu, dua. Sekarang pukul 4.11. Kita nak bertolak lah ni. Okay, kita sambung lagi nanti. Kita berhenti isi minyak, beli apa-apa yang betul. Ni dekat Petronas sebelum tol Skudai. Sana tu tol Skudai. Ni suasana pagi hari Ahad 31 Mei. Ini kita awal lagi, baru 4.43. Kalau lambat sikit mungkin dah ramai lah orang, konvoi ke apa ke. Okey, kita akan sambung lagi perjalanan sekejap lagi. Alright, kita berhenti berehat sekejap dekat hentian Kampung Bemban. Suasana pagi, ni dah pukul 6.53. Tak ramai sangat lah. Tengok dia ni. Okey, kita akan teruskan lagi perjalanan. Ada sungai. Hari ni kita sarapan dekat ni, warung di Sarah di sungai. Ni tengok pemandangan sekitar dia. Okay, jom kita masuk tengok. Takut. Tambah satu Milo panas. Alhamdulillah, kita dah sampai kampung. Inilah keadaannya. Tengok keadaan kampung ini tu dah suruh apa ni, Batam racun. Tapi belum habis mati lagi ya. Ada lagi. Sana ada orang. Tak mati lagi ya rumput ni. Belah bawah ni dia tak racun rasanya ni. Belah bawah ni tengok macam tak ada apa je.
Belakang ni pun tak mati lagi. Yalah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni 1 bulan Jun 2026. Ni sekarang dah pukul 18 pagi. Okey, ni suasana pagi hari ni. Cuaca baik nampaknya. Ada sarang laba-laba. Okey, kita tengok-tengok sikit suasana. Hari ni aktiviti mungkin kita akan tebang pokok ni. Pokok asam ni dengan pokok kelapa ni. Ada lagi satu sarang laba-laba. Mungkin kita akan tebang pokok dua-dua ni. Tengok lah jadi ke tak jadi. Ini rumah ni dah jadi homestay lah. Dia punya tuan dah tak duduk sini. Patut ada nampak macam clear je. Barang-barang dah tak ada. Okey, kita tengok sikit kawasan. Suasana pagi. Okey. Kita sambung lagi nanti. Bye bye. Okey, ni kerja-kerja menebang pokok. Kita akan tebang dahan belah sini dulu. Kena jaga jalan ni lah. Okay. Sebelah ada potong. Aku tak minat. Okey, alhamdulillah dah siap. Dah tengah hari juga siap. Pukul 12.30. Pokok kelapa dengan pokok asam ni dah clear lah. Okey. Ni sisa-sisa dia kat sini. Tunggu dia mati sendiri lah. Okey. Okey, alright. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni hari ketiga dekat kampung. Hari ni 2 bulan Jun 2026. Sekarang pukul 7.12 pagi. Kita tengok sikit suasana pagi. Ini dah terang sikit sebab tak ada pokok. Nampak luas pemandangan. Pagi-pagi ni pun sunyi je. Tak ada pula orang lalu lalang ke apa. Okay, kita pusing-pusing sikit. Tengok kawasan sekitar rumah. Ni kawasan belakang. Ini pun rumput ni pun nampak dah semakin layu lah. Tak tahu ada memang lambat ke apa dia mati. Okeylah, hari ni punya aktiviti belum tahu lagi.
Tak tahu apa aktiviti hari ni. Tengok dulu macam mana nanti. Okey, kita sambung lagi nanti. Sungai ni. Juga yang tempat ni. Ya, motornya kan boleh turun tu. Kan? Kalau kita malas nak ni, gelongso je kat situ. Tapi jengkit lah. Jadi kalau cakap budak-budak boleh lah. Okey, hari ni hari last petang ni kita mandi pang lah. Aktiviti macam biasa. Ni dah pukul 5.30 lah. Inilah suasana dia. Okey, jom kita akan terjun sekejap lagi kat sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 3 bulan Jun 2026. Sekarang dah pukul 7.54 pagi. Hari ni hari last kita kat kampung. Sekejap lagi ni dah kemas-kemas nak gerak balik lah. Ni suasana pagi hari ni. Cuaca agak baik. Ya. Sekejap lagi kita kemas-kemas. Okey, sambung lagi nanti. Alright, kita semua dah siap-siap nak gerak balik. Sekarang pukul 9.55 lebih kurang. Pukul 10 lah kira ni nak gerak ni. Semua dah ready. Kita walk round sikit. Tengok tu yang dah terbang semalam tu. Bawah ni semak sikit lah. Tak racun ni tu. Tak tebas. Ni semua dah siap-siap. Kita tengok sikit bawah api bawah rumah. Apa-apa ke. Kita bergerak sekejap lagi. Kat belakang sekejap. Belakang ni pun dah tebas-tebas sikit dah ni. Masih senang orang nak lalu. Ni pun kat belimbing ni pun semalam dah tebang, dah tebas-tebas sikit. Kasi yang apa ni, dia selubung pokok belimbing ni. Ni belimbing ni ada 2 biji buah dia. Tengok. Dulu lebat ni buah ni. Tapi ni dia dah apa, ada lagi satu. So ada pokok menumpang dia ni. Tu dia ni sikit lah. Dah macam tak berbuah sangat. Okey. Ni je lah kita punya vlog kat kampung kita ni. Kita dah nak gerak balik. Okey. Kita akan pergi sarapan dulu. Okey, sambung lagi nanti. Okey, dah siap kunci semua. Kita gerak lah. Okey. Bye-bye rumah. Assalamualaikum rumah. Jumpa lagi nanti. Okey, kita akan bergerak. Bye-bye kampung. Tengok sikit kampung-kampung kita, jiran-jiran kita. Tengok sungai ni dah dibersihkan, dah cuci. Okey lah. Bye bye.
kita sarapan dekat Nur Falah. Inilah kita punya menu. Inilah dia Nur Falah. Salah sangat. Nur Falah. Oh, salah. Semua makan dengan selera sekali. Okey. Kita makan dulu. Okey, tengah gini kita makan kat sini. Rezek Rishah ni. Dah lama lah tak pergi sini. Lipat kajang. Okey. Dah kita tengok. Ini kita makan tengah hari. Bagian ni. Kat mana? Makan. Dia itu. Okey. Kita makan. Macam mana? Sedap tak? Sedap sekali. Yang tu makan. Okey, alhamdulillah kita dah sampai rumah. Sekarang kita nak pergi balik, nak hantar barang dulu. Okey. Selamat sampai. Jadi pukul 4 lebih sikit tadi. Okeylah, sampai sini je vlog kali ni. Jumpa lagi di video lain. Terima kasih menonton sampai habis. Assalamualaikum. Bye bye.